Untuk sedan, Anti ada C200. Harga dia RM228,000 je. Dan bulanan pula RM2,819 je. A180 sedan, harga RM143,000 je. Bulanan pula RM1,770 je. MX-5, harga RM169,000 je. Bulanan pula RM2,090 je. CLA 180, harga RM197,000 je. Bulanan pula RM2,430 je. CLA 250, harga RM216,000 je. Bulanan pula RM2,670 je. Suzuki Swift, harga RM106,000 je. Bulanan pula RM1,300 je. Jeep Wrangler Rubicon, harga RM278,000 je. Bulanan pula RM3,440 je. Suzuki Jimny, harga RM126,000 je. Bulanan pula RM1,560 je. Anti ada color hijau dan hitam. Untuk Range Rover Sport, harga RM388,000 je. Bulanan pula RM4,800 je. Anti ada color dark blue dan hitam. Lexus RX 300, harga RM206,000 je. Bulanan pula RM2,550 je. Toyota Harrier, harga RM146,000 je. Bulanan pula RM1,800 je. Anti ada color hitam, dark blue dan putih. AGH 40, harga dia RM273,000 je. Bulanan pula RM3,380 je. Anti ada color putih dan gold. Untuk AGH 30, harga RM161,000 je. Bulanan pula RM1,990 je. Anti ada color putih dan hitam. Honda Stepwagon, harga RM146,000 je. Bulanan pula RM1,800 je. Anti ada color hitam dan putih. Honda Odyssey, harga RM164,000 je. Bulanan pula RM2,030 je. Toyota Noah, harga RM150,000 je. Bulanan pula RM1,850 je. Noah Exec, harga RM171,000 je. Bulanan pula RM2,110 je. Toyota Voxy, harga RM149,000 je. Bulanan pula RM1,840 je. Jadi, korang nak yang mana? Jom Anti pilihkan dekat Prime Wheel Subang Jaya.